Projek rumah teres 2 tingkat harga bermula RM650,000 dekat Selayang Mulia yang hanya 18 km saja ke KLCC. Jom aku review untuk korang. Dekat sini ada 2 tingkat dan juga 3 tingkat, tapi untuk show unit ada 2 tingkat saja. Tapi yang bestnya apa tahu? Ada rumah kosong dan juga ada rumah yang dah siap perabot. Total tanah lebih kurang 50 ekar guys. Ada 828 unit total semua, tapi untuk fasa pertama ni hanya 219 unit sahaja yang akan dijual. Kat sini guarded and gated dan juga ada facility macam basketball court, ada playground dan sebagainya. Developer kau jangan risau, CPI Land ni memang tak ada masalah lagi rekod projek tak siap. Dan dia jenis yang buat rumah murah tapi bertema. Macam Dian, Tuan Heritage 3, Tuan Residency kat Jalan Kuching ni, semua yang bertema, yang memang lawa dan harga berbaloi. Paling best guys, view hutan yang tenang kalau korang tengok bila balik kerja nanti. Tunjuk korang show unit. Yang ni adalah type A1. Bukaan dia 16 kaki dan juga panjang dia 70 ke 75 kaki. Depan ni bolehlah masuk satu kereta dan juga satu motor. Dan depan ni pun boleh parking lagi. Jom kita masuk. Masuk je macam biasalah, ruang tamu. Boleh masuk sofa 3 seater ni dan ada lagi 2 sofa kiri dan kanan. Yang ni rumah yang dah siap ID guys. Ini pula dining area dia, boleh letak meja makan untuk 6 orang. Dan juga bawah ni sebenarnya dia ada store. Okey, ada store. Yang ni dia dah buat ID, so cantik lah. And then dekat sini ada satu bilik air untuk tetamu. Okey, just nice lah bilik air dia, lebih kurang 7 kaki setengah kali 3 kaki setengah. Dan ni ada satu bilik tetamu dekat bawah ni. Boleh masuk satu queen bed. Ada ruang sikit depan ni. 3 pintu wardrobe. Dan juga yang paling bestnya apa guys? Okay? Yang paling bestnya dia connect terus ke yard area belakang ni. Masya Allah. Belakang ni korang boleh bercucuk tanam walaupun tak ada tanah dekat tepi rumah, tapi belakang ada tanah untuk cucuk tanam dan sidai kain. Dan apa sajalah nak buat mini playground dekat sini pun boleh. Yang bestnya dia connect terus dengan kitchen area dekat sini. So kitchen area, kitchen cabinet, kiri kanan boleh masuk Kiri kanan boleh masuk. Yang ni keluasan dia lebih kurang 4 kaki 5 kaki kot, lebih kurang 5 kaki lah. Panjang dia lebih kurang 14 kaki lah, lebih kurang. Yang ni dia dah buat pintu. Nanti yang bare unit tu aku akan tunjukkan korang next. So ni keluar dia tembus kat sini. Jom kita naik atas. So ni tangga dia, lebih kurang lebar dia dalam 5 kaki. And then dekat atas ni ada 3 bilik dan juga lagi 2 bilik air. Kita masuk bilik yang ketiga dekat sebelah tangga ni. Boleh masuk katil queen 1, ada ruang lagi depan tu dan juga bahagian sini. Okey, dan juga boleh masuk 3 pintu wardrobe ataupun almari dan ada side table dekat belah kiri katil ni. Just nice untuk bilik ketiga. So yang ini pula bilik yang kedua, boleh masuk queen bed juga satu. Masih ada ruang juga depan, kiri dan juga kanan katil. Yang ni lebih besar lagi dari bilik sebelah lah. Masuk 3 pintu almari juga. And then ada side table dekat sebelah kanan ni. Dan masih ada lagi ruang dekat sini. Yang ni pula bilik air nombor 2. Bilik air nombor 2 ni untuk nombor 2 dan juga nombor 3. So inilah besar juga bilik air dia. Lebih kurang keluasan 4 kaki setengah lah kali 8 kaki setengah. Yang ni adalah bilik yang terakhir guys, bilik master. Air dia dekat depan ni. Keluasan bilik air dia lebih kurang 5 kaki setengah kali 7 kaki. Dan ceiling dia agak tinggi dekat sini. Okay, so dia tak rasa kecil lah, dia rasa luas. Untuk bilik master boleh masuk katil king 1, side table kiri dan kanan. And then ni dia buat macam ada satu wall dekat sini. Dia letaklah satu untuk meja solek dan juga dia buat macam pin wardrobe lah. Okay, so ni ada lebih kurang 2, 4, 6, 8 pintu almari guys. Okay, so dekat sini ada buat ruang untuk lepak-lepak. Bilik master dia ni pada aku memang luas. Okay, memang luas dan puas hati lah. So apa pendapat korang tentang rumah ni, berbaloi ke tak berbaloi?
Harga bermula RM650,000. Cuba komen dekat bawah guys. So korang dah tengok dah unit yang dah ada ID semua. Apa pendapat korang? Ataupun korang nak tengok satu lagi unit yang bare unit tak ada ID, korang nak tengok macam mana dia punya layout yang sebenar, korang komen dekat bawah. Nanti kalau ramai nak, aku akan buat video dia.